Tanpa anda sedari, anda telah membenarkan malware ke peranti anda. Scam APK adalah scam yang sering berlaku. Scammer akan perangkap mangsa dengan menghantar malware ke telefon mereka. Scammer akan menyebarkan pautan atau menghantar fail APK melalui aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram. Mereka kemudiannya mengarahkan mangsa untuk muat turun aplikasi tersebut. Mangsa akan klik pada pautan tersebut dan diarahkan untuk muat turun fail APK yang sebenarnya adalah berbahaya. Apa yang sebenarnya berlaku jika anda muat turun fail APK ini? Tanpa anda sedari, anda telah membenarkan malware ke peranti anda. Jadi, scammer boleh mengakses telefon dan mendapatkan maklumat perbankan anda. Dalam sekelip mata, wang dalam akaun anda akan hilang dan maklumat peribadi anda mungkin disalahgunakan. Ingat, untuk elak menjadi mangsa scam APK, pastikan anda jangan klik pada pautan yang dikongsikan oleh pihak yang tidak dikenali. Semak terlebih dahulu dan elakkan memberi kebenaran kepada mana-mana aplikasi dengan mudah. Hanya muat turun aplikasi daripada gedung aplikasi rasmi. Lindungi diri anda daripada menjadi mangsa.